Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hajah Latifah binti Monas selaku pensyarah bagi subjek PKK 1152 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan tidak lupa juga dengan rakan-rakan saya yang menonton video saya pada hari ini. Video saya pada hari ini adalah berkaitan dengan pembentangan kami bagi subjek PKK 1152 yang berkaitan juga dengan penulisan yang pertama. Pembentangan saya pada kali ini adalah ingin mengupas intipati-intipati yang terdapat di dalam penulisan yang pertama saya. Oleh itu, mari kita masuk pada pembentangan. Umum mengetahui bahawa semasa kita masih kecil, kita sering diceritakan oleh ibu bapa kita maupun guru kita sekalipun dengan buku cerita yang menarik, yang dapat kita ingat sampai sekarang. Seperti contoh Puteri Gunung Ledang, Batu Belah Batu Bertangkup, Bawang Merah, Bawang Putih, dan banyak lagi buku cerita kanak-kanak yang sering kita dengar semasa kita masih kecil pada masa dahulu. Oleh itu, tujuan buku cerita itu sendiri adalah tujuan untuk menghibur sekaligus mendidik kita dengan pengajaran-pengajaran nilai hidup dan nilai moral yang boleh kita praktikkan secara langsung di dalam kehidupan kita sendiri. Seperti contoh, di dalam Batu Belah Batu Bertangkup, kita diajarkan untuk tidak mendahaka dengan ibu kita sendiri dan menghormati ibu kita sendiri. Oleh itu, buku yang saya pilih untuk pembentangan saya pada hari ini adalah buku yang bertajuk Bangau Menipu Ikan. Di dalam pembentangan saya ini, terdapat 5 aspek yang ingin saya ketengahkan di dalam penyuntingan buku saya ini. Yang pertama, bahasa dan gaya penulisan. Yang kedua, kandungan dan tema. Yang ketiga, struktur dan aliran cerita. Dan yang keempat, ketepatan fakta. Dan yang terakhir, ilustrasi dan tata letak. Baiklah, yang pertama, bahasa dan gaya penulisan. Bahasa yang digunakan di dalam buku ini itu sangat mudah dan sesuai untuk kanak-kanak pada peringkat umur kanak-kanak itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana struktur ayatnya yang ringkas dan jelas menjadikannya mudah difahami dan mudah diingati oleh kanak-kanak. Seperti contoh penggunaan ayat seperti semua ikan bersetuju dan mereka sangat gembira, menunjukkan ayat yang jelas dan ringkas membantu untuk mengekalkan tumpuan kanak-kanak itu sendiri tanpa membebankan mereka dengan struktur-struktur ayat yang kompleks. Justru, bahasa di dalam buku cerita kanak-kanak haruslah menggunakan ayat yang mudah difahami serta mengandungi kosakata yang dapat mereka faham dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Oleh itu, penggunaan bahasa yang ringkas dapat meningkatkan lagi pemahaman dan minat kanak-kanak dalam membaca buku. Seterusnya, gaya penulisan. Gaya penulisan buku ini sendiri adalah bersifat naratif dan mempunyai unsur-unsur pengajaran moral. Seperti contoh, teknik penceritaan yang linear yang bermula dengan pengenalan watak, konflik, dan penyelesaian. Seperti contoh, penggunaan dialog seperti kamu semua boleh berpindah ke kolam yang lain. Kolam itu tidak kering, kata bangau. Menambah kesan yang dramatik, melibatkan pembaca dalam jalan cerita. Buktinya bahawa di dalam kajian oleh Zainal pada tahun 2020 menyatakan bahawa penggunaan dialog di dalam cerita kanak-kanak dapat meningkatkan lagi daya imajinasi mereka serta pemahaman mereka terhadap interaksi sosial. Seterusnya, kita maju kepada aspek yang kedua iaitu kandungan dan tema. Apa itu kandungan? Kandungan adalah kandungan yang terdapat di dalam buku itu sendiri. Seperti buku ini, kandungannya adalah bersifat yang ringkas dan mudah difahami dan juga sesuai
dengan tahap perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, tema. Apa itu tema? Tema yang ingin dibawakan oleh buku cerita ini, iaitu Bangau Menipu Ikan, adalah untuk mengajarkan kanak-kanak itu sendiri untuk bersifat jujur dengan orang lain. Dan setiap kejahatan yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan pada suatu hari nanti. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Selain itu, tema yang ingin diketengahkan oleh buku cerita ini sendiri yaitu tema kebijaksanaan itu sendiri. Buktinya dapat kita lihat di dalam watak si ketam itu sendiri. Apabila dia melihat tulang-tulang ikan yang bersepah di tepi kolam itu sendiri setelah bangau memakan ikan itu. Selepas itu, si ketam terus mengambil tindakan dengan menyepit leher si bangau ini tadi. Selepas itu, si bangau pun tewas di tempat kolam itu sendiri. Ya, itu yang ingin diceritakan di dalam buku ini sendiri. Ya. Baiklah, kita terus maju pada aspek yang ketiga, yaitu struktur dan aliran cerita. Struktur buku ini sendiri adalah sederhana dan juga mudah dipahami. Hal ini dikatakan demikian kerana sasaran untuk buku cerita ini sendiri adalah kanak-kanak. Oleh itu, buku tersebut haruslah mudah dipahami, jelas, dan tidak kompleks dari segi struktur ayat. Selain itu, buku cerita ini sendiri mengikuti struktur naratif klasik yang terdiri daripada pengenalan, iaitu dengan memperkenalkan latar tempat itu sendiri, seperti contoh sebuah kolam yang hampir kering. Dan buku cerita ini juga memperkenalkan watak-watak yang terdapat di dalam buku cerita ini, contoh ikan dan burung bangau. Ya. Selain itu, struktur cerita yang dapat kita lihat di dalam buku ini adalah struktur yang konflik yang berlaku, iaitu bangau dia ingin berpura-pura ingin menolong si ikan, namun bangau memiliki muslihat jahat di sebalik pertolongannya itu. Oleh itu, seterusnya kita balik kepada struktur kemuncak cerita itu sendiri apabila bangau makan ikan-ikan yang telah ditolongnya, dan dengan ketam. Namun, dia tidak boleh menipu ketam. Ketam terus melihat tulang-tulang ikan yang bersepah di tepi kolam itu tadi. Ya. Seterusnya, kita balik kepada aliran cerita. Aliran cerita ini tadi seperti yang saya terangkan, itu bersifat linear dan mudah diikuti. Mengapa? Kerana setiap peristiwa yang berlaku di dalam urutan di dalam cerita ini tadi mengikut urutan yang jelas, tanpa gangguan latar atau subplot yang kompleks yang membantu pembacanya untuk mudah memahami sebab-sebab dan akibat yang berlaku di dalam cerita ini. Kita teruskan dengan aspek yang keempat, yaitu ketepatan fakta. Bangau digambarkan sebagai hewan yang menggunakan muslihat untuk mendapatkan makanan. Dan karena ini dapat kita lihat dalam kehidupan seharian kita dengan bangau, makanannya yaitu memang ikan. Ya. Dan boleh saya simpulkan di sini bahwa buku cerita ini mempunyai ketepatan fakta yang betul, ya, yang boleh kita lihat di dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita sudah sampai pada aspek yang terakhir, yaitu ilustrasi dan tata letak.
Ilmu mengetahui bahawa industri di dalam buku ini sendiri itu memainkan peranan yang sangat penting untuk menarik perhatian kanak-kanak dan membantu mereka untuk memahami jalan-jalan cerita dengan lebih baik. Hal ini dikatakan demikian kerana industri dalam buku kanak-kanak bukan sahaja berfungsi sebagai daya tarikan visual, namun juga sebagai alat pembelajaran yang membantu kanak-kanak itu sendiri membayangkan situasi di dalam cerita dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri di dalam buku cerita. Dari segi tata letak pula, bangau di dalam buku Bangau Meripik ini juga disusun secara kemas dengan kombinasi teks dan ilustrasi yang seimbang. Kerana di dalam buku ini sendiri ianya menggunakan penggunaan ruang yang efisien serta penyusunan teks dan gambar yang tidak terlalu padat sehingga memastikan pembacanya mudah untuk membaca buku tersebut. Ya. Kita sudah sampai ke bahagian yang terakhir di dalam video ini, iaitu kesimpulan. Buku cerita itu sendiri haruslah mempunyai penggunaan bahasa yang tepat dan mudah difahami sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Kerana penggunaan bahasa tersebut memainkan peranan yang penting untuk kanak-kanak dalam memahami jalan cerita dan nilai-nilai yang terdapat di dalam buku cerita itu sendiri. Selain itu, buku yang mempunyai gambar-gambar yang menarik juga dapat menarik perhatian kanak-kanak sekaligus menarik minat kanak-kanak untuk membaca buku tersebut. Itu hal yang paling penting yang kita mahukan, itu untuk menarik minat mereka untuk membaca buku. Seterusnya, buku ini juga bertanggungjawab untuk mendidik kanak-kanak dalam kehidupan seharian mereka melalui pengajaran dan nilai-nilai moral atau nilai-nilai pengajaran hidup yang kanak-kanak itu sendiri boleh praktikkan di dalam kehidupan seharian mereka. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana telah sudi mendengar perbincangan saya pada hari ini. Dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Baiklah, sekian, terima kasih.